Orang Islam kena bersedia bila-bila masa untuk dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah mengerjakan haji. Tuan-tuan puan muslimin muslimat, usahlah bagi alasan, saya dah tua, bimbang nanti 2-3 tahun lagi kalau saya tak dapat jemputan mengerjakan haji, saya dah sakit, tak boleh tunaikan haji. Kalau macam tu, sakit, dah tua, awak tak diwajibkan mengerjakan haji. Allah Ta'ala hanya wajibkan siapa yang berkemampuan. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah wajibkan yang mengerjakan haji ini bagi mereka yang berkemampuan, yang sihat. Kalau rasa usia makin lanjut, giliran haji belum dapat lagi, badan dah semakin tak sihat, jangan risau, awak dikecualikan daripada mengerjakan haji. Tak ada kewajipan Allah Ta'ala ke atas mereka yang seperti ini. Terus saya risau, beri alasan, bila lagi saya nak dapat tawaran haji. Saya badan sihat, 3 bulan sekali buat rawatan kesihatan di klinik Sikamat, ambil darah, masih kuat, mata terang, cek buah pinggang okey, jantung okey. Kenapa saya tak dipanggil menunaikan fardu haji? Daftar tahun bila? 20, 25. Memanglah. Orang yang daftar 2010 pun berharap. Jadi tuan-tuan puan yang dah dapat giliran haji, bersyukur kepada Allah SWT. Ramai yang menangis, berharap sangat nak dapat tunaikan haji. Yang dah pergi haji pun banyak-banyak bersyukur kepada Allah SWT. Kerana ada orang bertahun-tahun menunggu giliran. Usianya dah pun semakin lanjut, pun masih lagi belum dapat giliran menunaikan fardu haji. Bersyukur, nikmat mana yang nak didustakan? Tuan-tuan puan muslimin muslimat rumah tu dimulakan. Jadi kembali pada ayat ni, orang yang mengerjakan haji ada 3 cara, iaitu mengerjakan haji tamattu', atau mengerjakan haji ifrad, atau mengerjakan haji qiran. Orang yang mengerjakan haji ifrad, dia masuk ke Mekah, dia buat hajinya terlebih dahulu, selesaikan haji baru dia buat umrah. Orang yang mengerjakan haji qiran, dia masuk ke Mekah, dia niat haji, dia niat umrah serentak. Jarang orang Malaysia buat haji secara qiran. Biasa orang Malaysia buat haji tamattu', dan juga amatlah kurang yang buat haji ifrad, kerana menjaga larangan ihram yang lama. Orang yang mengerjakan haji tamattu', mereka ini adalah hadiah, anugerah Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Selesai mengerjakan umrah, mereka tak terikat lagi dengan larangan ihram. Mereka boleh pakai baju berjahit. Kalau sikat rambutnya gugur pun tak apa. Pakai minyak wangi pun tak apa. Boleh melakukan hubungan kelamin suami isteri, tak ada masalah. Mereka tidak lagi terikat dengan larangan ihram. 13 perkara ni tadi. Tunggu 8 Zulhijjah nanti, niat ihram semula. Niat ihram untuk buat haji pula. Selesai ibadat hajinya, boleh kemaskan beg, boleh balik ke Malaysia, dapatlah title haji. Perempuan dapatlah title hajah. Tetapi orang yang mengerjakan haji ini, cara seperti ini, yang Allah Ta'ala kurniakan hadiah ini, wajib membayar dam. Damnya ialah menyembelih seekor kambing. Ada yang bertanya, adakah kerana berdosa? Tidak. Orang yang mengerjakan haji tamattu', dia dikenakan dam, tanda bersyukur kepada Allah SWT, kerana dia telah diberi hadiah, diberi keringanan, tidak terikat dengan larangan ihram yang lama. Seperti orang yang mengerjakan haji ifrad, tanda bersyukur ialah menyembelih seekor kambing.